Isu air shower menitik walaupun dah tutup ball valve. Saya decide ganti shower stop valve yang baru yang pakai cartridge. Kelebihan pakai cartridge ni, kalau ada apa-apa masalah tak perlu potong pipe lah. Hanya ganti cartridge saja. Cartridge dia boleh beli online, saya letak link Shopee dekat description. Isu shower air menitik walaupun dah tutup valve. Valve dah tutup tapi masih air menitik. Mula-mula pakai grinder, layan je, jangan paksa. Layan, pilih, jangan paksa tekan 3 inci, tak marah. Kemudian balance tu, lepas dah kosong dengan grinder, pakai hacksaw je. Sebab kita tak nak grinder kena dinding tile. Bahagian atas dah potong, bahagian bawah pun sama. Layan dengan grinder dulu, baru pakai hacksaw. Ok, dah berjaya potong. Kata balut white tape balut dalam 30 kali. Make sure tak bocor tak payah 2-3 kali kerja. Ok, nanti make sure nak panah ni betul masa pasang shower stop valve. Tanpa white tape contoh dia maksimum sampai sini, dia akan ada extra. So normal akan ada extra kat sini. Sampai sini, kat sini make sure cukup tebal supaya tak bocor. Memang ada extra sebab dia agak panjang, dalam ni pendek je. Memang ada extra. Side ni dia boleh pergi jauh sikit sebab space ni banyak ada space sikit. Side sini dia tak boleh pergi banyak sebab dia sangkut kat sini. Dan tu make sure kena betul-betul tebal kat sini. Dia akan ada lebihan lebih sikit Ni kan lebihan sikit je kan. Buffer dia. Ni buffer dia banyak sebab sangkut kat sini. So make sure tebal betul-betul Nak panah make sure betul nanti Susunan lebih kurang macam ni Pipe 3 suku, reducer, pipe 1/2 inci, valve socket, stop valve, shower, valve socket, pipe 1/2 inci, reducer 1/2 inci, pergi balik ke 3 suku. Setiap permukaan yang kita nak gam macam ni, dalam, sini luar, gosok dengan kertas pasir boleh, dengan mesin pun boleh. Dia luka kasar je, sikit-sikit je. Ok, semua buat macam tu. Bagi luka kasar je supaya dia grip. Boleh juga pakai manual kertas pasir tapi lambat bagi luka. Supaya bila kita tak gam nanti dia grip Sebelum gam, buang balik habuk-habuk Nanti bila dia dah kasar, kita tak gam, dia lagi grip kuat. Ok, lap dengan kain, habuk-habuk buang sebelum gam. Semua buat macam tu Saya pakai gam ni. Macam tu. Biarkan kering. Yang lain pun buat sama. Sini pipe 3 suku inci. Dah gosok kertas pasir. Pasang reducer kat sini. Make sure nak panah ni ikut aliran air yang betul Jangan salah pula. Ok, lepas tu sapu gam, pasang. Reducer dah gam.
shower, off. Nak panah betul. Nak panah. Okey, saya pasang ni dulu. Reducer di atas. Sebab benda ni boleh gerak. Wah, dia boleh gerak. Sepanjang ni kita adjust balik macam ni. Sini potong sikit lah. Potong sikit. Sudah potong, sudah gosok. Lepas tu gam lah. Kalau bawah gam tu, ini pun boleh tolak ke atas. Siap pasang. Biar dulu kering, biar dalam 3-4 jam macam tu. Gam dah kering, pasang valve cartridge, pusing ikut arah jam. Spanner saiz 14, ketatkan cartridge dia. Cartridge dah rapat, pasang soket ni. Pusing ikut arah jam juga. Pasang handle, slot in masuk je kat gigi dia. Macam tu. Kemudian nanti ketatkan Allen key dia pakai saiz 2.5. Stop cock dah buka. Okay, tak ada bocor. Okay. Air dah keluar. Dekat stop valve tak ada bocor. Dekat shower head pun dah tak ada bocor. Dah selesai masalah. Saya ada beli spare cartridge. Sekarang saya nak test spare cartridge pula. Ni cartridge asal. Kita pasang cartridge spare. Nak check bocor ke tak. Stop kod dah buka. Tak ada bocor. Ni kita tutup. Ni tak ada bocor. Shower head pun tak ada bocor. Selesai. Siap pasang Allen key 2.5. Oh, ketat kan. Okey, dah tak tercabut lah.